دعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب ثوابه سبحانه وتعالى مع اللطف وعافية وصالح العاقبة يا أرحم الراحمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مصبر أيوب صبرنا ويا معطي اللقمة الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أخرجنا من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل مهل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يهول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang masih memberikan kita kesempatan peluang hidup pada pagi 27 Ramadan ni. Jadi ini antara satu nikmat yang besar Allah beri, Allah pilih kita. Lebih-lebih lagi Allah pilih kita masih lagi istiqamah menghadiri masjid, masih lagi istiqamah dalam melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Jadi pagi ni kita, sebelum kita mulakan, kita hadiahkan Al-Fatihah buat junjungan besar Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, zuriat putera baginda, isteri baginda, para sahabat, para tabi'in, para anbiya wal mursalin, kepada diri kita, kepada kedua ibu bapa kita, kepada keluarga kita, kepada datuk dan nenek kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada kaum kerabat kita, kepada saudara mara kita, kepada guru-guru kita, seterusnya kepada para arif billah, para awliya, para salihin, para alim ulama, para mujahidin, para syuhada dan setiap umat Islam yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita selawat sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم استر أمة محمد. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم اجبر أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi Alhamdulillah pada pagi ini saya diminta untuk ganti. Pagi tadi dimaklumkan untuk ganti Habib Mustafar Al-Haddar. Jadi pada pagi ini kita kongsikan berkaitan dengan, masih lagi kita kongsikan berkaitan dengan fikih Ramadan. Jadi pagi ni kita dah masuk pada 27 Ramadan, yang mana kita telah menempuh, dah hampir sebulan kita menempuh dalam bulan Ramadan ini dengan berbagai-pelbagai aktiviti, program yang disusun oleh pihak masjid, yang mana bukan masjid ini saja, mana-mana tempat, mana-mana masjid, mana-mana surau menyusun aktiviti, program-program bagi para jemaah untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, supaya ibadah dan Ramadan pada tahun ini berjalan dengan penuh makna dan manfaat. Jadi penyusunan ni, yang pertama sekali kita kena ucapkan terima kasih kepada pihak masjid. Yang disusun program pada bulan Ramadan ni bukan makan masa seminggu 2 minggu, tidak. Dia makan masa bulan-bulan persediaan awal tu. Kemudian dari pergi sudut kewangan pula. Daripada sudut kewangan, pihak masjid tidak ada dana yang cukup untuk melaksanakan program. Jadi dia bergantung kepada apa? Bergantung kepada infak, sedekah para jemaah. Jadi beruntunglah bagi orang yang mengambil peluang, merebut peluang, yang memberi infak, sehingga program-program yang telah disusun oleh pihak masjid ini dapat berjalan dengan lancar.
Jadi kita ni semua adalah daripada kalangan-kalangan khadimul Ramadan, tukang khidmat Ramadan. Ada yang orang khidmat daripada sudut mereka beribadah. Dia tak susun jadual program masjid, tetapi dia datang meraikan, memeriahkan masjid dengan hadir solat berjamaah, hadir tarawih, hadir solat qiyamul lail. Itu cara dia berkhidmat dengan bulan Ramadan yang Allah anugerahkan kepada dia. Ada yang Allah berikan dia peluang untuk menjadi khadim Ramadan, tukang khidmat bulan Ramadan, bukan cara dengan beribadah, tetapi dengan cara dia melayani jemaah-jemaah yang hadir ke masjid. Ni yang biasa kita jarang nampak. Sebab orang-orang yang khadim, tukang khidmat ni tak semestinya orang yang datang memeriahkan program masjid, tidak. Ada orang dia datang, dia cuci pinggan. Dia cuci pinggan siapa? Pinggan orang yang berbuka tu. Cuci pinggan orang yang sahur. Jadi ini dikira sebagai khadim Ramadan juga. Sebab apa? Sebab dengan adanya dia, berjalannya program-program masjid dengan lancar. Mudahnya program masjid itu dilaksanakan sebab adanya golongan-golongan tersebut. Ada yang jenis dia kira sebagai khadim Ramadan dengan cara menginfakkan harta, secara nyata, secara terang-terangan ataupun tidak. Itu semua adalah daripada segi bentuk-bentuk orang yang menjadikan bulan Ramadan adalah peluang untuk menambahkan ganjaran pahala. Ada yang menginfakkan tenaga, dia tak infakkan duit, tak infakkan harta, tetapi waktu masjid perlukan bantuan, dia datang, dia bantu, sama-sama masak, sama-sama bantu bersihkan, sama bantu untuk menyediakan makanan. Itu semua dikira sebagai orang-orang yang menjadikan bulan Ramadan sebagai tempat untuk mengaut segala ganjaran besar pahala. Itu dinamakan sebagai khadimur Ramadan. Jadi moga-moga Allah SWT golongkan kita di kalangan orang-orang yang menjadi khadim, tukang khidmat pada bulan Ramadan. Jadi kita kena bersyukur Allah pilih kita, Allah pilih daripada kalangan jemaah kita yang mana tidak ada pernah rasa memilih di dalam melaksanakan bulan Ramadan ini, program-program bulan Ramadan ini, yang mana setiap usaha, setiap jasa yang mereka taburkan akan dipandang satu ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi orang-orang yang duduk di belakang tabir. Biasa orang kalau bulan Ramadan dia ingat bulan ibadah, dia nampak ibadah apa? Solat. Bulan Ramadan nampak tarawih, nampak qiyamul lail. Sehingga menyebabkan apa? Ibadah-ibadah yang dilaksanakan secara nyata itu akan menyebabkan ibadah-ibadah itu boleh mendatangkan penyakit-penyakit hati. Kerana apa? Kerana secara zahir dia melaksanakan ibadah, dia nampak diri dia dah lebih baik daripada yang lain. Dia kata yang lain, jiran saya tak datang pun masjid bulan Ramadan ni, jarang nampak muka dia. Dalam hati dia terdetik begitu, jadi kena hati-hati. Akan menghilangkan pahala ibadah tarawih dia, akan menghilangkan pahala ibadah jemaah dia. Jadi ni kena hati dalam bulan Ramadan ni, jangan menyebabkan pahala ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah SWT. Tetapi ada perkara-perkara atau ada pekerjaan-pekerjaan yang mana sukar untuk mendatangkan perasaan riak dan takabur. Seperti orang yang berkhidmat di dalam bulan Ramadan, dia bantu masjid daripada sudut belakang tabir. Orang tak kenal. Orang tak kenal, orang tak tahu. Siapa yang cuci pinggan kita pun tak kenal. Siapa yang cuci pinggan kita selama kita makan pada bulan Ramadan ni kita tak kenal. Jadi orang demikian takkan ataupun sukar untuk kita katakan boleh terkena penyakit-penyakit hati. Tak ada orang dia basuh pinggan, dia takabur masuk masjid, sayalah yang basuh pinggan selama sebulan ni. Tak ada. Tapi kalau orang ibadah, dia akan rasa takabur. Selama sebulan ni saya tak pernah tinggal lagi qiyamul lail dekat masjid ni. Dengan ibadah saja boleh menyebabkan hati dia tu rosak. Tetapi ada sebahagian perbuatan dia sukar untuk menyebabkan. Bahkan kalau khidmat, kalau orang tu berkhidmat, tak kira khidmat dengan masjid, khidmat dengan orang-orang yang berpuasa, khidmat pada bulan Ramadan, ni saya sukar untuk terkena penyakit-penyakit hati tersebut. Jadi kita kena ambil iktibar, ambil pengajaran dalam bulan Ramadan ni bukan sekadar kita nak banyak ibadah saja, tetapi kita nak tengok perbaiki diri kita, perbaiki hati kita, adakah makin dekat dengan Allah Ta'ala, ataupun kita nampak bulan Ramadan ini menunjukkan diri kita sudah menjadi terbaik berbanding yang lain. Dia menjadikan diri dia bandingan terhadap orang-orang yang lain.
Jadi ini antara menyebabkan ibadah-ibadah orang tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena hati-hati. Walaupun kita banyak peluang kita boleh ambil dalam bulan Ramadan ni, peluang nak memeriahkan masjid, memeriahkan program, berinfak, bersedekah, memberi makan orang yang berbuka, banyak. Tetapi jangan menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut kita nodai, kita kotorkan dengan perasaan-perasaan yang boleh menyebabkan ibadah tersebut tidak diterima Allah Ta'ala. Jadi ini antara perkara yang perlu ambil berat. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada seluruh sekali, kepada para jemaah yang memeriahkan masjid, kepada para infak yang mensedekahkan hartanya sehingga dapat berjalannya program-program yang telah disusun oleh pihak masjid. Diucapkan juga kepada pihak masjid, pengurusan masjid yang telah menyusun jadual-jadual daripada 3 bulan. Ada yang 4 bulan, 5 bulan sebelum bulan Ramadan. Kemudian kepada para penginfak iftar, sahur dan sebagainya, tukang masak, tukang cuci semua dan sebagainya, seluruh para jemaah yang sama-sama membantu menjalankan program ini dengan lancar, kita ucapkan terima kasih. Jadi kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Ta'ala telah memberikan kita taufik dan hidayah untuk bantu sama-sama meraihkan, memeriahkan dan melancarkan program Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Meskipun masih lagi beberapa hari Ramadan, jadi kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Jadi ini semua tidak ada kekurangan dan tidak akan ada sia-sia di pandangan Allah Ta'ala. Meskipun orang yang mengatur susunan jadual program, dia tak laksanakan pun, dia tak datang pun program masjid, tetapi kerana asbab dia susun program bulan Ramadan, dia dapat sebahagian saham daripada pahala yang dilaksanakan para jemaah. Jadi besar pahala dalam menyusun, dalam melaksanakan dan sebagainya. Itu semua adalah daripada kurniaan Allah SWT yang Allah akan janji akan memberikan kepada hamba-hambanya, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita kongsikan berkaitan sedikit tentang fidyah. Kita nak habis bulan Ramadan ni, kita kongsikan tentang hukum fidyah. Jadi dalam kitab Safiatul Najah menerangkan terbahagi orang-orang yang telah batal puasanya kepada 4 bahagian hukum. Ada 4 bahagian hukum. Kalau orang tu terbatal puasanya ataupun telah membatalkan puasanya, maka ada 4 hukum bagi golongan tersebut. Golongan yang pertama, orang yang diwajibkan qada dan fidyah. Siapa dia? Dia wajib qada puasa, ganti puasa yang dia tinggalkan pada bulan Ramadan, dan dia juga wajib bayar fidyah pada waktu yang sama. Iaitu seperti perempuan yang membatalkan puasanya kerana takut terhadap orang lain, seperti bayi, dan seperti orang yang menunda qada puasanya sampai tiba Ramadan seterusnya. Ni 2 golongan yang mana dia wajib qada dan wajib fidyah. Yang pertama, wanita yang mengandung dan dia batalkan puasa kerana takut kepada orang lain, iaitu kepada individu lain, nyawa lain. Seperti ibu mengandung, dia berbuka sebab bukan takut diri dia tak mampu untuk berpuasa, dia mampu, cuma dia takut kandungan dia tu terkesan mudarat, jadi dia pun makan. Jadi wanita yang hamil makan kerana takut atas kandungan dia, wajib qada dan wajib fidyah. Tapi kalau ada ibu mengandung, dia tak takut tentang kandungan dia, dia tak takut tentang kandungan dia, tengah-tengah puasa pukul 2 dia rasa pening. Dia rasa pening, rasa nak pitam. Biasa kalau orang mengandung dah sarat dah 7 bulan, 8 bulan, dia akan rasa nak makan je. Tapi kalau dia tahan, dia akan rasa macam nak pitam, nak pening, nak pingsan. Jadi dia pun makan. Dia makan bukan sebab takut kandungan dia, dia makan sebab dia takut diri dia tu akan terkesan, akan mudarat. Jadi hukum dia hanya wajib qada sahaja, tidak perlu fidyah. Itu masuk daripada golongan yang seterusnya. Jadi golongan yang pertama ni adalah golongan yang wajib qada dan wajib fidyah. Satu lagi golongan yang dia ada qada puasa. Dia ada qada puasa, contoh dia sakit, puasa tahun ni dia tak boleh nak puasa. Jadi dia tinggalkan 3 hari. Dia wajib qada, tak kena fidyah. Tapi dia tunda qada dia tu, dia tak ganti puasa dia tu sampai bawa kepada Ramadan seterusnya. Jadi apabila masuk yang Ramadan seterusnya, qada dia tetap jadi 3. Cuma dia ditambah dengan satu hukuman, iaitu hukuman fidyah, iaitu 1 hari yang ditinggalkan sama dengan 1 cupak, 1 mud, iaitu hukum bagi orang yang menangguh-nangguhkan
berpuasa, menggantikan puasa. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang diwajibkan qada tanpa bayar fidyah. Dia wajib qada tetapi tak perlu bayar fidyah. Seperti orang pingsan, orang yang gila, walaupun gila sebentar. Pingsan ni maksudnya pingsan sepanjang waktu dia berpuasa. Bukan pingsan sekejap, pingsan sepanjang waktu dia puasa. Ataupun orang gila yang gila sebentar saja. Dia gila 5 minit, kemudian dia siuman balik. Maka dia wajib qada puasa dia, tak perlu bayar fidyah. Ataupun orang sakit yang menyebabkan dia berbuka, kemudian dia sihat balik. Dia sakit kejap, dia makan, lepas makan dia sihat balik. Wajib juga dia qada sehari penuh. Begitu juga orang yang musafir yang mana dia tidak mahu berpuasa mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak, hukum dia wajib dia qada dan sebagainya. Ini antara golongan yang kedua, tak wajib bayar fidyah tetapi wajib qada puasa. Golongan yang ketiga, orang yang diwajibkan terhadapnya fidyah tanpa qada. Dia wajib bayar fidyah tetapi tak wajib mengqadakan puasa. Siapa dia? Seperti orang yang sangat tua dan tidak berdaya untuk puasa. Kalau kita ada ibu bapa yang kita jaga, dah tak larat dah terlentang atas katil, memang kita tahu tak boleh nak puasa. Jadi habis bulan Ramadan, kita bayarkan daripada duit dia lah. Tugas kita adalah sebagai orang yang bantu dia untuk bayarkan fidyah. Fidyah saja. Lepas bulan Ramadan jangan kita suruh dia ganti sikit-sikit, tak boleh. Kan lagi menyebabkan mudarat, sebab dia dah tak mampu. Orang yang sangat tua, yang berusia, yang tidak ada kemampuan untuk puasa, dia hanya wajib bayar fidyah saja. Ataupun orang tu dia tak tua lagi, dia muda, tetapi dia tak boleh nak puasa. Banyak golongan-golongan yang seperti ini. Contoh orang yang kita kata orang yang ambil ubat-ubatan yang ada tempoh waktu. Contoh kalau orang kena HIV ataupun AIDS, dia perlu makan setiap 10 jam sekali. Ni kita kongsikan lah. Orang yang ada HIV dia kena makan ubat, yang mana ubat itu bukan untuk menghilangkan jangkitan HIV dia, tetapi hanya menyekat untuk tersebar. Ini setiap 10 jam. Kita puasa satu hari lebih kurang dalam 13 ke 14 jam. Jadi tak sempat dia nak berbuka, dia dah kena makan ubat. Jadi orang HIV dia tak perlu nak qada puasa dia, dan dia tak perlu puasa bulan Ramadan sebab dia tak boleh nak puasa. Setiap sampai 10 jam dia kena makan ubat. Jadi orang yang hidap HIV ataupun orang yang kena sakit-sakit yang perlu makan ubat, ambil ubat mengikut waktu. Pada waktu-waktu yang tak boleh dia nak tinggalkan, dia kena ambil ikut saranan doktor tersebut untuk ambil ubat, dan dia wajib bayar fidyah, tak perlu qada. Kalau dia kena penyakit yang berterusan sepanjang hidup dia. Tapi kalau dia kena makan ubat tetapi lepas Ramadan dia dah sihat, tak perlu makan ubat lagi, dia wajib qada dan dia wajib bayar fidyah. Dia wajib qada saja. Tapi kalau dia tak mampu untuk sampai hidup dia, sampai akhir hidup dia tak mampu untuk berpuasa ataupun mengqadakan puasa dia, dia hanya wajib bayar fidyah. Kemudian yang keempat, orang yang tidak diwajibkan mengqada dan membayar fidyah, seperti orang gila yang tidak disengajakan. Maksudnya orang gila yang tidak ada akal, selagi mana dia tak siuman ataupun tak sembuh, tak normal, dia tak diwajibkan. Tapi kalau dia dah normal, dia hanya sunat sahaja menggantikan puasa dia. Dengan gila yang tidak disengajakan, bukan gila disengajakan. Kalau gila yang disengajakan dia wajib qada. Tetapi kalau gila yang tidak disengajakan, apabila dia dah siuman, tak wajib juga dia qada, hanya sunat sahaja. Seperti orang yang kafir, orang yang kafir asli, kalau dia dah masuk Islam, dia tak wajib qada, dia hanya sunat mengqadakan puasa sahaja. Kemudian maksud daripada sudut mud, kita kena faham daripada sudut mud. Mud ni apa? Gantang, cupak. Dia kalau sok, gantang. Zaman sekarang ni kita tak jumpa dah. Kalau kita nak timbang beras ke, nak timbang gula, sekarang orang tak panggil cupak, tak panggil gantang. Cupak gantang ni waktu zaman 90-an dulu. Zaman saya tak jumpa lah. Zaman tuan-tuan mungkin ada yang pernah mengalami nak beli beras pakai cupak, pakai gantang. Dulu tak pakai kilo, pakai cupak gantang. Jadi cupak ni itulah kadar yang diwajibkan untuk bayar fidyah. Itu kadar tu. Kalau ditukar ataupun dinisbahkan dalam
jumlah ataupun kuantiti unit sekarang ni dalam bentuk gram, dia lebih kurang dalam 600 sehingga 700. Berbeza mengikut wilayah, mengikut negeri. Ada negeri tetapkan 650 sebagai kadar mud dia, kadar fidyah. Ada yang meletakkan 675, ada yang meletakkan 700. Jadi al-muhim kita ambil langkah yang paling mudah. Ulama ajarkan kalau dalam Malaysia ni dah sampai 700. Contoh kalau dia tinggalkan sehari puasa dengan sengaja, dia wajib qada dan dia wajib bayar fidyah. Cara dia nak bayar fidyah, dia genapkan terus sekilo. Sehari sekilo, mudah nak kira. Habis dia wajib apa? Dia wajib 700 gram. Habis yang lagi 300 tu niat sedekah. Niat sedekah, mudah untuk kira. Tapi kalau dia nak pergi kira juga, dia tak mampu juga nak bayar sekilo, dia ikutlah kiraan yang paling rendah, 650 ataupun 700. Lebih baik kita ambil lebih lah, kerana ada perbezaan pendapat. Ambil 700, darabkan dengan berapa kali hari yang dia tinggalkan. Itu mud dalam bentuk bayaran. Dan bayaran untuk fidyah ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit pada bulan Ramadan ataupun dia bermusafir pada bulan Ramadan sehingga dia tidak berpuasa, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka gantikan kepada hari yang lain setelah Ramadan. Itulah dinamakan sebagai golongan yang kedua. Dia wajib qada, tak wajib bayar fidyah. Kemudian Allah SWT teruskan, wa 'alal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Di sini kita kena ambil perhatian. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan barang siapa yang tidak mampu untuk berpuasa, tak larat, tak mampu, fidyatun ta'amun miskin, maka baginya fidyah beri makan orang miskin dalam kadar 1 mud untuk sekali tinggal. Jadi mengikut jumhur ulama daripada mazhab mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanabilah, ketiga-tiga ini berpendapat bahawa perlu bayar fidyah dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk wang, dalam bentuk makanan. Sebab apa? Ambil daripada ayat Al-Quran tersebut, ta'amu miskin. Bukan guna nukud, bukan duit, tetapi dengan makanan. Jadi hukum dia perlu bayar dengan makanan. Meskipun ada beberapa pendapat daripada mazhab yang lain, tetapi yang jumhur ulama, kebanyakan, majoriti ulama berpendapat wajib bayar dengan makanan. Makanan asasi nama dia. Bukan makanan yang dah masak siap kan, makanan asasi. Makanan asasi setiap negeri tak sama. Ada negeri ni dia makan gandum, ada negeri makan beras, ada negeri makan tamar. Jadi dia bayar mengikut makanan asasi negeri tersebut, negara tersebut. Itu hukum dia. Kemudian bayar mud untuk satu hari yang ditinggalkan 1 mud. Untuk satu hari 1 mud. Iaitu lebih kurang dalam 700 gram beras. Kalau dia tinggalkan sekali, dia nak bayar untuk 2 orang miskin. Contoh, dia tinggalkan sehari je puasa, dia wajib bayar 1 mud. Tetapi dia bagikan kepada 2 orang, sebab ada 2 orang miskin, dia tak tahu nak bagi kat siapa. Nak bagi dekat si fulan ke nak bagi kat si fulan. Dia pun bagi 2. Daripada 700 gram beras tu, dia bagikan 2. 350 seorang, 350 seorang. Fidyah dia tak sah. Fidyah dia tak sah. Sebab fidyah hanya boleh dilakukan untuk seorang saja, untuk satu fidyah. Tak boleh satu fidyah dibagikan kepada 2 orang, tak boleh dibagikan 2. Dan fidyah kalau orang tu dia banyak tinggalkan puasa. Contoh, kita nak bayarkan untuk ayah ataupun ibu kita yang sakit, ataupun nenek kita, datuk kita yang sakit, dia minta kita bayarkan. Dia pergi bayarkan fidyah yang ditinggalkan puasa. Dia wajib bayar fidyah, betul. Dia kena bantu untuk bayarkan fidyah. Cuma waktu dia bila? Waktu dia tak boleh bayar fidyah pada bulan Ramadan tersebut. Pada bulan Ramadan belum habis, dia pergi bayar, selesaikan sebulan terus. Contoh, masuk je awal Ramadan, dia tahu dia ni tak mampu nak puasa penuh, dia memang dah usia dah lanjut. Dia pun bagi duit kat anak dia, Long, tolong bayarkan mak fidyah sebulan puasa. Padahal Ramadan belum habis lagi. Anak dia pun pergi bayarkan. Fidyah itu tersebut tidak dikira sebagai sah. Selagi mana waktu bulan Ramadan masih ada lagi,
dia kena bayar sehari-sehari. Contoh kalau hari pertama dia tak puasa, hari tu dia boleh bayar fidyah. Hari besok dia tak puasa, hari besok boleh bayar fidyah. Ikut per hari. Tapi kalau dia nak bayar langsung itu sebulan, dia tak boleh bayar sekaligus selagi mana bulan Ramadan masih ada. Kena habis bulan Ramadan, masuk 1 Syawal, barulah dia boleh bayar fidyah. Barulah fidyah itu dikira sah. Kemudian dalam bab bayar fidyah ini, kena ambil maklum yang mana kita mengikut pendapat jumhur, bayar mengikut makanan asasi. Makanan asasi, kita ambil pendapat yang jumhur dulu. Makanan asasi. Jadi kalau orang tu dia ambil kaedah yang mudah, contoh dia wajib bayar fidyah 60 kilo. Jadi dia pergi kedai, dia beli 2 kilo beras. 2 kilo beras. Dia bawa cari orang miskin, cari orang fakir. Contohlah dia tak nak jumpa amil, dia terus nak bayar sendiri, jumpa orang miskin, fakir miskin. Dia pun bagi orang miskin. Dia kata beritahu, okey, ni fidyah saya tahun ni. Tetapi dia wajib 60 kilo. Dia bayar 2 kilo saja. Dia bagi 2 kilo. Dia kata ini sebagai bayaran fidyah saya untuk sehari ataupun 2 hari saya tinggalkan. Lepas tu orang fakir tu terima. Kemudian dia beritahu, saya beli balik. Saya beli balik beras yang saya beri, yang awak ada ni untuk saya bayar fidyah. Jadi dia ulang-ulang. Maksudnya dia beli, dia dapat. Lepas tu dia bagi balik orang miskin yang sama. Orang miskin seorang je. Tetapi dia beli, dia bayar. Dia beli, dia bayar. Sampai cukup 60 kilo. Boleh tak boleh? Hukum dia boleh mengikut syarak, tetapi makruh. Makruh perkara tersebut kerana membeli fidyah adalah makruh. Dia bayar 2 kilo. Kemudian dia beli balik pada orang yang sama. Dia bayar balik. Dia beli balik. Dia bayar balik sampai cukup 60 kilo. Kadar wajib fidyah dia, hukum dia sah. Tetapi makruh. Melainkan kalau dia tak mampu. Contoh dia nak pikul 60 kilo beras, dia tak mampu, umur dia pun dah 70, 80. Tetapi dia mampulah pergi jumpa orang miskin. Jadi dia beli 2 kilo je. Dia beli satu plastik, dia bawa pergi jumpa orang miskin seorang, dia buat begitu. Bagi, beli balik. Bagi, beli balik. Sampai cukup 60 kilo ulangan tersebut, maka telah dikira sebagai habis fidyah dia. Ataupun dia nak bagi fidyah ni satu, contoh 60, dia wajib 60 kilo fidyah dia. 60 kilo beras yang wajib dia bayar fidyah. Jadi dia boleh pilih sama ada dia nak cari 60 orang fakir miskin, nak bagi seorang sekilo, seorang sekilo, seorang sekilo, ataupun dia cari seorang je fakir miskin, dia bagi semua 60 kilo dekat orang fakir miskin. Dua-dua boleh. Selagi mana satu mud yang dia tinggalkan, dia bagi kepada seorang fakir miskin. Tak boleh satu mud bagi kepada 2 orang. Itu berkaitan dengan fidyah. Kemudian kita nak kongsikan tentang hukum hakam bulan Ramadan, bulan Syawal yang kita akan hadapi. Tak lama lagi ini yang dinyatakan tentang amalan-amalan ataupun niat-niat yang boleh kita niatkan sepanjang bulan Ramadan. Kita nak buat benda tu, amalan tersebut lepas Ramadan, tetapi kita niat pada bulan Ramadan. Dia punya fadilat apa? Kita kena tahu dalam bulan Ramadan pahala ditingkatkan, dipergandakan. Kalau kita niat benda yang sunat, kita dapat pahala fardu. Kalau kita niat benda yang fardu, kita dapat pahala 70 kali ibadah fardu. Jadi ulama ajar kita untuk memperbanyakkan niat pada bulan Ramadan, walaupun kita nak amalkan bulan seterusnya, bulan pada luar bulan Ramadan. Yang dinyatakan di sini, mahiyyan niyatul ladzi nanwiha lamma ba'da Ramadan. Apakah niat-niat yang sepatutnya kita pasang setelah Ramadan? Nanwi ba'da Ramadan annal hik bil qaum alladzi kullu zamanihim Ramadan, iaitu mengikuti golongan-golongan yang seluruh masa mereka seperti Ramadan, iaitu orang-orang yang soleh. Orang-orang yang mana kehidupan mereka ni bukan sekadar Ramadan saja beramal, tetapi selain bulan Ramadan pun mereka beramal. Jadi kita pasang niat nak mengikuti, nak mencontohi orang-orang golongan-golongan tersebut. Anta tarjama sillatina birrahman jalla jalalu fima naqumu bihi min amal athna'il lail wan nahar, agar hubungan kita dengan Allah yang Maha Pengasih diterjemahkan melalui amalan-amalan yang kita lakukan siang dan malam. An nuhsina khidmatul ummah bi khidmatil maqasid thalatha fiha al-ilmu, as-suluk wa da'wah, iaitu memperelokkan khidmat kita kepada umat dengan melayani 3 tujuan utama. Iaitu dalam bulan Ramadan ni kita nak pasang niat, sahaja aku nak lebih ataupun sahaja aku pasang niat untuk nak hadir majlis-majlis ilmu, nak tingkatkan ilmu aku berkaitan dengan ilmu fardu ain. Kemudian niatkan untuk memperbaiki akhlak. Kemudian niatkan untuk berdakwah.
an natluba ridwanal haqq wa surur qalbu rasulih sallallahu alaihi wasallam, untuk mencari keredaan Allah dan mengembirakan hati Rasulullah. Ini niat kita pada bulan Ramadan. An nataqawwiya fi huduril qalbi ma Allah daiman, untuk menguatkan kehadiran hati bersama Allah setiap masa. Wa khususan sana'us salat wa tilawah al-Quran wal azkar, terutama ketika solat, membaca Al-Quran dan berzikir. An na'qidal majalis salihah ma'al ikhwani fillah, mengadakan majlis-majlis yang baik bersama saudara-saudara seiman kerana Allah. An nasumu sittan min Syawal, untuk berpuasa 6 hari dalam bulan Ramadan. An nasumul ayyam fadilah misla yaumul Arafah wa Tasu'a wa Ashura, iaitu puasa pada hari-hari utama dalam setahun seperti hari Arafah, hari Tasu'a dan hari Ashura. Ayyukillah siyamana fi kulli syahri an 3 ayyam, agar puasa kita dalam setiap bulan tidak kurang daripada 3 hari. Ini antara amalan-amalan yang boleh kita niatkan pada bulan Ramadan, kita laksanakan lepas bulan Ramadan. Pahala tu akan digandakan. Sebab apa? Sebab kita niat pada bulan Ramadan. Yang pertama, kita ambil sedikit sebahagian, iaitu antaranya puasa 6 Syawal. Kita puasa 6 Syawal nanti bulan Syawal, tetapi kita niat sekarang ni, kita akan dapat ganjaran pahala fardu. Tapi kalau orang tu dia niat nazar, dia akan digandakan ganjaran dia 70 kali ibadah fardu. Contoh bulan Ramadan ni, dia kata saya nazar nak puasa 6 Syawal nanti. Pahala dia nanti waktu dia puasa bulan Syawal nanti puasa 6, bukan dapat ganjaran ibadah sunat, bukan puasa sunat. Dia dapat ganjaran pahala 70 kali ibadah fardu. Sebab apa? Sebab dia niat nazar. Kalau dia tak niat nazar, dia cuma niat saja aku nak puasa sunat nantilah bulan Ramadan. Puasa sunat 6 bulan Syawal, dia hanya dapat ibadah 1 hari 1 ibadah fardu saja. Tapi kalau dia niat nazar, dia dapat ganjaran 70 kali ibadah fardu. Itu dalam puasa 6. Kemudian puasa-puasa sunat yang lain sepanjang tahun, puasa Ashura, puasa Tasu'a, puasa Arafah, dia niatkan saja aku nazar. Kalau dia beranilah, maksudnya kalau dia sanggup dan dia tahu dia mampu untuk puasa hari tersebut, dia boleh niat dan dia wajib laksanakan nazar dia tersebut. Tapi kalau terlepas, dia tak ingat ataupun dia tak mampu, dia saja tinggalkan, dia wajib bayar fidyah bagi nazar yang telah dia buat. Nazar punya fidyah lain, denda untuk fidyah lain. Denda untuk nazar ada denda yang khusus. Ataupun dia niat pada bulan Ramadan untuk bagi duit raya. Ni kita anjurkan. Ni bagi jemaah-jemaah yang masih ada dalam masjid ni, kita bagi satu kaedah nak tingkatkan pahala pada bulan Ramadan. Kita biasa bagi duit raya betul sebagai sedekah. Kalau kita bagi duit raya tanpa kita niat apa-apa bulan Ramadan, kita dapat pahala sunat je lah, sunat sedekah. Tapi kalau bulan Ramadan ni masih ada, kita niat. Contoh, dia dah keluarkan duit raya 400 untuk bagi duit raya pada anak dia, anak saudara dia, anak peranakan dia, anak buah dia. 400 dia sediakan, dia dah keluarkan dah tukar dah, semua duit baru. Jadi dia niatkan nazar dulu. Pada bulan Ramadan ni, dia niat nazar. Dia kata, aku nazar RM400 ni aku nak bagi duit raya pada bulan Syawal. Jadi setiap kali dia bagi duit raya, bukan pahala sunat dia dapat, pahala 70 kali ibadah fardu. Besar pahala dia. Dengan cara apa? Dia niat pada bulan Ramadan sahaja. Tapi kalau dia niat tak letak nazar, dia dapat pahala 1 sedekah, dapat 1 ibadah fardu sahaja. Jadi ini boleh, ulama kata boleh. Dalam segi meningkatkan ibadah kita. Kita buat bulan, orang lain kalau buat bulan Syawal bagi sedekah dapat ibadah sunat saja, tapi kita buat sedekah benda yang sama, tetapi kita dapat dikira sebagai ibadah fardu 70 kali ganda. Sebab apa? Sebab kita tahu tentang hukum yang telah diajarkan para alim ulama. Kemudian apa lagi yang berkaitan dengan fiqh Ramadan, iaitu hukum memain bunga api. Bunga api ke mercun ke? Mercun tak adalah, bunga api lah. Bunga api. Kalau mercun tu benda yang mudarat, dilarang. Tetapi kalau bunga api, contoh bunga api yang tembak atas ke, disebut dalam kitab. Antara adalah Said Al-Haddal di dalam kitab Fatwa Fiqhiyah menyebutkan yajuzu bai' ataupun yashtari, boleh untuk membeli ataupun menjual bunga api bagi mendatangkan kegembiraan kepada kanak-kanak, kepada anak-anak. Boleh hukum dia dalam mazhab Syafi'i. Hukum dia boleh. Tetapi kalau dia beli bunga api untuk nak ganggu ataupun untuk nak berlawan-lawan, contoh jiran sebelah dia tahu orang yang kaya ataupun orang yang selalu main bunga api, dia pun nak beli juga, nak berlawan, itu semua dikira tidak mendapat kebolehan. Yang boleh kalau kita contoh ada anak, bukan untuk kita, untuk anak. Kalau kita bakar bunga api dia seronok, boleh mendatangkan kegembiraan kepada hati dia, hukum dia dibolehkan. Kemudian ni antara soalan-soalan yang
yang saya tanya sendiri kepada syekh saya, antara adakah boleh kita sedekah dengan bunga api? Contoh raya kita tak ada duit nak bagi orang kanak-kanak yang datang raya tu, kita bagi bunga api. Bukan bagi mercun, bunga api. Beza mercun bunga api. Bunga api. Kita bagi bunga api. Hukum dia boleh. Apa sahaja benda yang boleh kita jual dan beli, kita boleh untuk sedekah. Dia bagi kita bagi dia bunga api. Hukum dia boleh. Kalau benda itu menggembirakan dia. Tapi kalau benda itu tak menggembirakan dia, tak dibenarkan. Ataupun orang kanak-kanak yang tak tahu fungsi bunga api tu, takut dia pergi makan, diingatkan makanan. Kemudian berkaitan dengan apa lagi soalan yang saya tanya dengan Syekh? Soalan yang ketiga iaitu bayar fidyah, bagi duit raya ataupun nazar untuk sedekah duit raya tanpa tahu jumlah. Dia tak tahu jumlah, dia tak keluarkan lagi duit raya untuk nak bagi kanak-kanak, tetapi dia ada niat nak bagi duit raya. Jadi dia boleh nazar dengan cara sahaja aku nazar untuk mensedekahkan sebahagian hartaku pada bulan Syawal nanti sebagai duit raya. Boleh. Walaupun dia tak tahu nilai berapa dia nak bagi nanti, tapi dia dah pasang nazar, dia dah niat dulu pada bulan Ramadan. Dan apa sahaja dia bagikan sedekah pada bulan Syawal, dia anggap sebagai ganjaran pahala fardu ataupun 70 kali ibadah fardu. Kemudian masalah botol air. Botol air yang kita selalu bagi ni, infak masjid bagi. Boleh tak kalau orang tu daripada awal Ramadan dia kumpul satu hari sebotol, dia tak minum, dia kumpul cukup sebulan, cukup 30 botol, lepas tu dia jual, boleh tak? Soalan-soalan ni kadang-kadang kita tak tergambar, tak terfikir. Tapi hukum dia, kalau botol air tersebut diberikan by hand, maksudnya diberikan tangan kepada tangan, hukum dia boleh kita jual. Boleh kita jual semula. Tapi kalau dia tak bagi tangan setara tangan, maksudnya dia bukan bagi untuk kita memiliki, dia letak je, itu sebagai infak jemaah masjid. Siapa-siapa jemaah yang datang ibadah ke masjid haus nak minum air, ambil. Ambil. Jadi dia boleh ambil, dia boleh minum. Kalau dia tak habis, dia boleh bawa balik, dia minum. Yang tak boleh dia pergi jual. Tu kalau letak macam tu je. Tak boleh kita kumpul sebulan punya botol kita jual, tak boleh. Melainkan kalau dia bagi by hand, tangan ke tangan, maksudnya kita nak masuk masjid dia bagi sebotol, kita pun ambil, tak minum, simpan. Besok dia bagi-bagi pakai tangan, kita ambil, simpan. Sebulan kita kumpulkan, kita boleh jual balik sebab telah menjadi kepunyaan kita, telah menjadi hak kita. Tapi kalau diletak saja, itu sebagai infak jamaah. Untuk jemaah-jemaah masjid tak boleh kita kumpul sebulan punya botol, kita pergi jual. Yang boleh kita minum. Kita kumpul boleh. Kumpul tapi kita minum lepas Ramadan. 1 Syawal kita minum sebotol, 2 Syawal kita minum sebotol, boleh. Selagi mana kita guna untuk minum. Jangan barang harta infak kita buat untuk jiwa sepokok, basuh tangan, tak boleh. Harta infak tak boleh buat guna selain daripada kegunaan dia. Contoh kalau ada orang infak kuih yang air minum tu, dia pun tak ada air. Tak ada air dalam botol, dia pergi masjid, contoh dia pergi masjid Selangor, dia tak ada air botol, dia balik Melaka, dia minum air tu, boleh tak? Boleh. Selagi mana kegunaan kuih tu untuk minum, dia boleh minum walaupun bukan dalam masjid. Yang tak boleh, dia pergi ambil air kuih dekat Selangor, dia balik rumah, dia siram pokok, hukum dia haram sebab menggunakan harta infak kepada kegunaan yang lain. Begitu juga kita kias-kiaskan dengan harta-harta infak yang sebagainya yang diinfakkan oleh jemaah. Kita boleh gunakan harta infak untuk kegunaan yang khusus, kegunaan yang telah kita lazimi. Tak boleh kita ambil harta infak tersebut untuk kegunaan-kegunaan yang tidak ada kaitan dengan perkara infak tersebut. Wallahu a'lam. Jadi sampai sediku itu saja perkongsian ataupun pengisian yang boleh saya sampaikan pada pagi ini. InsyaAllah dengan perkongsian maklumat-maklumat yang kita sampaikan ini, kita dapat amalkan, kita dapat tingkatkan ganjaran pahala kita pada bulan yang lain dengan kita niat pada bulan ini, insyaAllah. Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan umul kitab disertai dengan tasbih kifarah dan suratul as al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi untuk makluman, kalau yang nak buat solat isyraq, nak buat solat isyraq kena tunggu 15 minit setelah waktu syuruk.
Lepas 15 minit waktu syuruk barulah masuknya waktu yang boleh kita buat solat isyraq. Walaupun waktu tu dah dikira sebagai waktu syuruk, tetapi belum boleh buat solat isyraq. Sebab waktu itu adalah waktu haram untuk kita solat. Waktu solat yang boleh kita buat solat isyraq adalah setelah 15 minit waktu syuruk. Tadi waktu jam bunyi itu start waktu tu kita kena tunggu 15 minit. Ada sebagian ulama kata 17 minit, ada pendapat kata 20 minit. Kita ambillah yang paling mudah, paling cepat 15 minit. Jangan solat baru 10 minit dia dah solat. Maksudnya dia solat dalam waktu haram. Kena hati-hati. Kadang-kadang kita nampak ada jemaah betul dia nak ibadah, dia nak buat amalan solat isyraq ni pahala besar. Pahala dia seperti haji dan umrah 3 kali. Tetapi sebab dia tak tahu waktu yang tepat, dia solat pada waktu yang tak betul. Jadi pahala dia tak dapat. Jadi kena tunggu 15 minit. Sekarang ada lagi baki 5 minit ataupun 4 minit lagi, lepas tu kita buat solat isyraq. Wallahu a'lam. Jadi ada waktu ni kita zikir dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.